Hisham Jalil. Siapa tak kenal dia? Kan? Dia apa yang Pemex buat, apa yang Kerajaan Madani hari ni buat, semua tak betul. Dia yang paling betulnya, yang paling powernya Najib je. Najib lah terpaling pakai ekonomi. Maklum lah, dia kan dulu bekas pegawai Najib kan. Tapi kau ingat rakyat Malaysia ni tak tahu ke apa yang berlaku waktu zaman Najib dulu? Pasal skandal YNDB tu macam mana boleh tambah hutang baru sampai 40 bilion? Zaman Muhyiddin Yassin, tak apalah kita faham sebab Covid tambah lagi hutang sampai 200 bilion. Zaman Ismail Sabri tambah lagi hutang sampai cecah 1 trilion. Lepas tu kau boleh kulit tebal tak tahu malu. Kau boleh petikai pula konon Kerajaan Madani hari ni dah max out credit limit. Sampai hutang 300 bilion. Hisham Jalil ni, kau belajar ekonomi kan, aku tahu kau mesti tahu punya. Tu sebab kau tak berani nak berdebat dengan Faiz Ahmad. Kau takut tercedok kan, yang mana kerajaan hari ni bagus lagi daripada kerajaan yang sebelum ni. Bertahun-tahun korang jadi kerajaan, sakau apa semua, sampai bertompok hutang negara. Lepas tu PMX jadi kerajaan 3 tahun. Kau nak salah, kau nak letak semua kesalahan dekat PMX. Setiap tahun memang kita akan buat hutang baru. Sebab belanjawan kita ni defisit. Pendapatan kita ni lebih rendah daripada belanjawan. Tapi hutang yang baru, kau tak cerita pula macam mana kerajaan hari ni berjaya kurangkan hutang yang baru tu. Pada tahun 2022, hutang baru 99 bilion. Naik 2024, berjaya dikurangkan. Hutang yang baru ni hanya 77 bilion. Naik 2025, 2026 jadi 74 bilion. Jadi celah mana yang teruk kerajaan hari ni?